Syiar Islam dikesan tersebar di negara China melalui dua jalan sutera. Laluan sutera laut bermula dari Semenanjung Arab sehingga ke Tenggara China. Sementara laluan sutera darat bermula dari Semenanjung Arab melalui Asia Tengah sehingga ke wilayah Shaanxi. Dan sejarah kedatangan Islam di China menjadi misi penyelidikan peserta ekspedisi Jejak Warisan Jawi II di negara tembok besar itu. Butiran penuh bersama wartawan Awaluddin Derani. Menurut catatan sejarah, kedatangan Islam ke negara China bermula pada abad ke-7 Masihi. Sa'ad Abi Waqqas adalah seorang dari 4 pendakwah yang dihantar ke Guangzhou, China pada tahun 627 Masihi. Masjid tertua di China dikenali sebagai Masjid Huai Sheng, dibina di wilayah itu atas inisiatif beliau. Selepas memasuki China melalui Mohan, konvoi meneruskan misi ke Mengla, kira-kira 40 km dari sempadan Laos China. Pengaruh dan kebudayaan Siam masih kuat diamalkan oleh penduduk keturunan Thai yang menetap di daerah Mengla ini. Hanya sejumlah kecil penduduk Islam dikesan menetap di bandar ini. Selepas singgah dan bermalam di bandar Mengla, konvoi meneruskan ekspedisi ke daerah Jinhong. Ketika ini kami dalam perjalanan menuju ke Jinhong selepas bermalam di bandar Mengla. Ketika dalam perjalanan, anda dapat saksikan sekurang-kurangnya 13 buah terowong yang kami lalui, dan yang paling panjang adalah jarak 3.175 km. Selepas meredah perjalanan sejauh 160 km melalui banjaran gunung, konvoi akhirnya tiba di bandar Jinhong. Dan perkampungan Islam dan Masjid Jinhong ini menjadi destinasi pertama penyelidikan peserta ekspedisi di China. History of this mosque. 这个教堂的历史。 When it was built. 30年了吧。More than 40 years. More than 40 years. Yeah. Okay, how many Muslims here? 这里有多少信徒？有1000多。 More than 1,000. More than 1,000. So most of them are Hui. 会呀，就是会说的。带，还有带。这里全都是回族。 Lebih 1,000 penduduk Islam tinggal di Jinhong, dan masjid ini antara beberapa buah masjid yang terdapat di daerah ini. Jinhong terletak di wilayah Zhishuangpanna dalam provinsi Yunnan. 5,750,000 daripada lebih 46 juta penduduk Yunnan adalah beragama Islam. Sementara angka rasmi Persatuan Islam China menunjukkan terdapat lebih 23 juta penduduk Islam di seluruh negara tembok besar ini. Siri berikutnya bakal membawa laporan misi penyelidikan syiar Islam di wilayah Pu'er, Yunnan.